Okay, saya merupakan salah seorang daripada pengurusan di Mara Kuala Lumpur ketika itu. Jawatan saya ialah pengurus operasi dan penyelenggaraan Menara Kuala Lumpur yang bertanggungjawab secara khusus kepada operasi menara, penyelenggaraan, keselamatan dan keselamatan Menara Kuala Lumpur. Kenapa pekerja-pekerja di Menara Kuala Lumpur menggelar Cik Afendy sebagai Abang Kapsul? Saya sebenarnya gelaran ni sebenarnya mungkinlah merasakan saya adalah orang yang diberi amanah untuk memastikan kapsul masa ini berada dalam keadaan yang selamat dan disimpan dan tidak dibuka sebelum sampai tempohnya. Dan sebenarnya saya rasa itu satu penghargaan daripada rakan-rakan sekerja yang memberi gelaran sebegitu pada diri saya. Saya amat menghargai dan mengucapkan rasa syukur juga lah, walaupun dengan penuh rasa tanggungjawab untuk menjaga dan memastikan kapsul masa ini berada di tempatnya sehingga kini. Sebenarnya saya tak sangkalah juga yang saya akan berada di sini pada ketika kapsul masa ini dibuka, dan saya teruja dan ternanti-nanti untuk bersama melihat kapsul masa ini dibuka.